Sorotan berita setakat jam 2 petang, Jumaat 6 Jun 2025. Menyatukan orang Melayu dengan membentuk kohort kepimpinan terdiri daripada 20 rakyat Malaysia berkebolehan disifatkan lebih realistik, kata penganalisis. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata cadangan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim itu disifatkan lebih segar dan mempunyai tarikan sendiri kerana tidak sepenuhnya diganggu dengan unsur politik berbeza dengan gabungan Sekretariat Orang Melayu diumumkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kemarin. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen PKR Taufiq Johari mendakwa Perikatan Nasional cuba memperagakan parti itu sebagai penyatu orang Melayu susulan seorang pemimpin PAS mempertahankan payung bersama hadir mengembalikan kuasa Melayu dalam kerajaan. Taufiq berkata bekas Perdana Menteri dan PAS yang menjadi komponen PN banyak kali memecahkan masyarakat Melayu sebelum ini. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Khalid Nordin yakin generasi muda akan menolak permainan politik yang berasaskan emosi oleh pihak yang semata-mata mahu meraih kuasa. Katanya generasi muda lebih bijak menilai dan tidak mudah terpedaya dengan politik emosi serta menambah ancaman terbesar dihadapi bangsa Melayu adalah mengenai pemikiran lapuk dan mundur segelintir pemimpinnya. Penganalisis kanan di sebuah badan pemikir menyifatkan pelantikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat yang baharu pilihan pragmatik kerana negara memerlukan individu berpengalaman dan berkemampuan untuk menggalas tanggungjawab itu. Thomas Daniel dari Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa menjangkakan Syahrul Ikram Yaakob mampu mengendalikan pelbagai tanggungjawab dalam peranan itu daripada rundingan peringkat tinggi sehingga urusan harian. Bagi memudahkan urusan ibadah korban, sebuah syarikat ladang ternakan, Taib Ranch, menganjurkan karnival korban bagi membolehkan masyarakat Islam, terutama sekali di bandar, memilih terus haiwan ternakan tanpa perlu ke ladang. Pengurus operasi Taib Ranch, Muhammad Saki dan Siddiq, berkata karnival korban tersebut berlangsung di dataran karnival Stadium Shah Alam bermula 30 Mei hingga 8 Jun ini dengan kira-kira 700 ekor lembu korban untuk dipilih pengunjung. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.